MT-15 kat belakang ni dah top set. 1000 kilo dia datang balik servis. Jom aku tunjuk kat korang. Selepas korang overhaul ataupun top set, kenapa kena datang pada 1000 kilo ataupun 500 kilo dan apa yang kita nak check. Jom. Lepas 1000 kilo, korang datang je. Korang buka cap oil filter, kau buang minyak hitam. First kali kau check minyak hitam. Pertama, kau check kuantiti dia. Adakah cukup ke tak cukup. Yang kedua, kita check oil filter dia. Takut ada habuk besi ataupun apa-apa pun benda asing yang ada dalam oil filter. Manalah kita tahu, kita tak perasan apa-apa kan. That's why kita double check. Ini second check lah. Yang ketiga, kita check tempat penutup minyak hitam ni. Yang kat bawah. Nampak ni? Ni semua kesan-kesannya habuk ataupun gasket lama. Ini, janganlah takut sangat. Kalau dia besi, itu pelik. Tapi kalau sekadar begini, jangan risau sebab ini kesan-kesan gam gasket yang lama dalam enjin. So kita cucikan dia pastikan bersih. Yang ketiga, kita check cap oil filter. Nampak ni, takut ada benda pelik-pelik kan. Pun sama check. Kita tengok pula dia punya jaring. Jaring dia bersih Selepas settle semua ni, barulah kita cuci, masukkan minyak hitam baru. Faham ke tak faham? Mari kita dengar bunyi enjin selepas siap. Let's go. Kita dah masuk minyak hitam Minyak hitam kita pakai motor. Jom kita start. Apa, tak payah pening-pening. Bukan nak kena keluar duit banyak pun, tapi kita nak double check. Itu namanya checking. Jumpa korang lagi di Di Motorsport, pusat servis standard kilang anda. Ingat, yang standard kilang je, yang Modi jangan datang. Bye-bye.